Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok bagaimana saya akan mulakan buat konten kalaulah kata saya baru nak bermula pada tahun 2026. Untuk pengetahuan anda, saya bermula buat video di YouTube pada tahun 2019-2020 macam tu, dan sekarang dah produce hampir 1000 konten dekat YouTube dan beribu-ribu konten dekat platform-platform konten pendek yang lain. Jadi saya banyaklah dapat pertanyaan, macam mana kalau kata baru nak mula buat konten? Okey, jadi dalam video ni, jom saya tunjukkan. Pertama sekali, konten yang saya masukkan untuk video ni adalah konten video, iaitu video panjang dan video pendek. Ada orang cakap macam blogging tu pun konten juga. Tapi untuk video ni kita discuss spesifik untuk konten video. Jadi konten ni ramai orang nak buat dengan pelbagai matlamat. Ada yang memang dia nak educate orang lain, ada yang nak expose dia punya business dia kepada orang lain, ada yang nak membina brand sendiri, ada juga yang nak berkongsi hobi. Jadi tak kira apa pun tujuan anda untuk membina konten ni, kalau saya lah untuk tahun 2026 ni, anda kena fikir untuk buat dua jenis konten, iaitu konten long form ataupun konten panjang dan konten short form ataupun konten pendek. Jadi saya akan buat dua-dua sekali, panjang dan pendek. Of course konten pendek tu kita boleh buat lebih banyak, tapi kita tak boleh neglect langsung konten yang panjang. Nanti saya explain kenapa. Jadi apakah beza konten pendek dengan konten panjang? Bagi saya konten panjang ni adalah konten yang lebih daripada 5 minit dia punya duration. Kalau konten pendek pula antara 30 saat sehinggalah 5 minit. Itu bagi saya adalah kategori konten-konten pendek. Dan untuk konten panjang ni dekat mana kita publish? Of course kita publish dekat YouTube. TikTok pun sekarang boleh publish konten panjang yang kurang dari 10 minit. Tapi bagi saya yang suka juga guna TikTok, jaranglah saya nak stay untuk dengar konten panjang dekat TikTok ni. Tapi kalau saya buka YouTube, confirm memang nak tengok konten-konten yang panjang. Untuk konten pendek pula, dekat mana nak publish? Of course lah, platform-platform yang biasa, contohnya TikTok. Kemudian Instagram Reels, Facebook Reels. Lepas tu nak masuk dekat YouTube Shorts pun boleh, nak masuk dekat Twitter pun boleh, dekat LinkedIn pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalaulah kata dah ada konten-konten pendek, kenapa pula nak buat konten panjang kan? Jadi jom saya ceritakan tentang kelebihan konten-konten yang panjang dahulu. Nanti kita tengok pula apa kelebihan konten pendek. Ada orang kata konten-konten panjang ni buat masa ni dah tak relevan lagi, sebab semua orang suka scroll dan tengok konten yang pendek. Jadi nak buat apalah buat konten yang panjang kan? Jadi memang betul sebenarnya konten yang panjang ni bukanlah dibuat untuk semua orang tengok. Kalau dia viral, baguslah. Tapi sebenarnya konten panjang ni lebih kepada pendengar-pendengar setia anda. Jadi memang mungkin dia jumpa anda daripada konten yang pendek, kemudian dia tengok konten anda yang panjang, best lah pula Mamat ni. Jadi dia nak follow dengan lebih dekat dan dia nak mendengar nasihat-nasihat anda dengan lebih dekat lagi. Jadi dia ni akan menjadi pendengar anda yang setia. Dan of course, bila sesuatu konten tu konten yang panjang, contohnya macam video yang anda tengah tengok sekarang ni, inilah dipanggil sebagai konten yang panjang. Of course, video konten yang panjang ni dia punya educational value dia lebih tinggi berbanding konten yang pendek. Bukanlah kata konten pendek ni tak provide educational value. Ada juga kepentingan dia. Kejap lagi kita akan tengok. Tapi konten panjang ni generally educational value dia lebih tinggi lagi. Kalau tidak, orang tak nak tengok video-video konten panjang. Dan bagi saya lah, paling penting kenapa kena ada konten panjang ni adalah sebab konten panjang ni dia bolehlah kita anggap sebagai ibu kepada konten-konten yang lain. Daripada konten yang panjang ni, contohnya dari video yang anda tengah tonton sekarang, saya boleh dissectkan dan repurpose video ni menjadi 10 konten pendek. Banyak kan? Kalau nak fikir satu-satu idea konten pendek ni makan masa. Jadi buat satu video panjang, kemudian kita tengok balik dekat mana boleh guna video tu sebagai konten video yang pendek. Selepas rekod video ni pun, saya akan rekod konten-konten pendek berdasarkan isi-isi yang saya ceritakan dalam video ni dan publish dekat platform-platform video-video pendek. Jadi kalau dalam bahasa content creator ni dipanggil repurposing. Kita jadikan video panjang tu kepada blog, ada yang jadikan sebagai buku, ada yang jadikan sebagai artikel, sebagai carousel, sebagai poster, dan macam saya explain tadi, ramai juga yang jadikan video panjang ni sebagai ibu kepada video-video yang pendek. Nampak tak kepentingan konten panjang? Okey, sekarang ni satu lagi jenis video yang anda perlu buat kalaulah kata nak mula buat konten adalah video-video pendek ataupun short form content.
Video-video pendek ni sebenarnya dia bertindak sebagai exposure yang nak bagi tahu dalam internet tu yang anda ni wujud sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila orang scroll dekat dia punya TikTok ke, dekat dia punya Instagram Reels ke, ada kemungkinan video anda termasuk dalam salah satu video yang orang scroll tu. Lagi-lagi kalau dia viral masuk dekat FYP ke kan. Jadi orang boleh kenal anda daripada situ. Kalau anda perasan, content creator video-video pendek ni biasanya kita scroll, lepas 3 saat kalau tak best tu kita akan scroll lagi. Jadi nak buat konten pendek ni anda kena buat banyak. Sebab ada kemungkinan satu konten anda tu perform, satu lagi tak perform. Dan video-video pendek ni sangat mudah nak buat. Jadi rugilah kalau tak buat. Lagi-lagi kalau anda dah buat video panjang tadi. Video pendek ni boleh jadi 30 saat. Ada satu video saya buat tu 15 saat sahaja, pun viral juga. Tapi banyaklah video-video yang tak viral. Tapi yang penting kita keep publishing, sebab bila satu video dah viral, orang akan pergi dekat profil anda dan tengok video-video yang tak viral tadi. Kalau dia lebih berminat lagi, dia akan klik dan pergi tengok anda punya long form content. Short form content ni dia lebih kepada medium untuk exposure yang anda ni wujud. Dia tidaklah boleh digunakan untuk membina loyalty ataupun kesetiaan pendengar-pendengar kepada anda. Sebab dalam 30 saat, 1 minit, banyak mana sangatlah yang kita boleh cerita sampai orang betul-betul interested kan. Jadi loyalty tu kurang untuk video-video yang pendek. Lagi satu, payment pun tak banyak. Sebab platform tak mampu nak bagi banyak. Sebab iklan tak masuk dekat video-video pendek. Tapi video panjang, masuk iklan, masa itulah anda boleh generate revenue. Jadi penting tak kena ada video panjang dan ada video pendek? Kedua-dua jenis konten ni dia akan complement each other. Jadi anda tak perlu nak pilih nak buat video panjang ke nak buat video pendek. Buat je dua-dua terus. Ramai juga yang tanya saya, nak pakai equipment apa doktor? Saya bukan ada kamera mahal-mahal. Itulah kelebihan dunia sekarang ni. Anda punya smartphone tu pun harga beribu-ribu ringgit dan memang dah ada kamera dekat situ. Kamera smartphone ni dah lebih daripada bagus sekarang ni untuk buat konten dan publish dekat platform-platform yang ada. Cuma kalau anda nak increase anda punya production value, saya cadangkan instead of beli kamera baru, baik anda beli mikrofon. Macam lavalier mikrofon tu, speed dekat baju. Macam saya sendiri pun, saya tak guna internal microphone kamera tu. Saya guna mikrofon dekat atas ni. Memang ada satu mikrofon yang saya letakkan sedikit luar daripada frame ni supaya orang tak nampak. Poin saya di sini adalah mikrofon ni akan meningkatkan anda punya kualiti konten anda tu sangat banyak berbanding dengan kamera baru. Sebab itulah anda perasan kan, orang boleh mendengar tanpa melihat. Contohnya radio, sebab audio dia bagus. Tapi orang tak boleh tengok video yang audio dia tak best. Sebab tu TV, audio dia mesti kena best. Kalau tak clear, tak kira lah video tu cantik macam mana pun, orang tak nak tengok. Satu lagi benda yang saya akan buat kalaulah baru nak bermula tahun 2026 ni adalah mencari niche yang betul. Kalau anda nak mencari niche anda yang betul, anda bermula dari dua tempat. Pertama adalah apa pekerjaan anda dan yang kedua adalah apa hobi anda. Jadi dua benda ni memang anda buat setiap hari, jadi mudahlah nak menceritakan, idea pun tak kering-kering. Of course lah, kalau tempat kerja tu benda-benda yang sensitif, yang tak boleh didedahkan tu, anda janganlah cerita. Contohnya anda bekerja di HR, anda ni seorang yang sortkan resume-resume orang untuk panggil interview. Maka anda boleh je buat video macam mana nak tulis resume yang baik. Jadi dengan position anda yang bekerja sebagai HR, memang anda lebih dari layak lah untuk bercakap tentang benda ni. Dan orang pun akan dengar dan dia bagi value kepada orang ramai yang sedang tengah minta kerja. Jadi cuba fikir dalam kerangka macam tu, tapi untuk spesifik pekerjaan anda sendiri. Kalau saya contohnya bekerja sebagai pensyarah, banyaklah benda-benda yang saya boleh ceritakan tentang topik-topik yang saya ajarkan kepada pelajar-pelajar saya. Dan untuk membantu anda mula membina konten, saya ada sediakan kursus. Ada 25 video dalam kursus ni yang anda boleh tonton, yang mana saya ceritakan step by step macam mana nak cari idea, macam mana nak record video, macam mana nak tulis skrip. Saya tunjukkan sendiri demo macam mana saya buat video yang saya akan post live dekat dalam YouTube. Jadi anda boleh tengok dan mengambil inspirasi macam mana saya buat video. Anda follow sahaja. Link untuk join kursus ni ada di bawah. Saya harap anda dapat belajar banyak dalam video ni. Jumpa anda lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.